Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my video. Video bonda dan tua. okey. So dekat depan ni kita ada Gami. Gami yang makan kenyal-kenyal tu kan. Cuma yang ini gami mango. Yang ini bonda beli dekat kalau kat Padang Besar tu dia ada lah. Bonda beli banyak sebab nak bawa balik Jom. Oh, kita nak bagi Nenda dengan Atuk Mah. Kan banyak ni juga ni. Satu ni satu RM10. Tapi adik ni bagi kalau beli 6 jadi 55 boleh lah. Kalau 100 kalau 10 dia bagi 10 dia bagi berapa dah lupa lah. Tapi free. Dia akan bagi free satu ke free dua. Free satu yang tu. So kita nak makan ni. Ni dah ada buka. Nah, kena tengok tak? Ni. Dia ada gambar mata gami-gami. Gami-gami. Oh, dia tak apa kenal kalau yang gami-gami yang ada dekat kedai tu kan. Yang ini katanya memang produk ni. Tengok ni. Dekat sangat. Dekat sangat. Ya. Dia bentuk kotak. Bismillahirrahmanirrahim. Tak. Rasa mangga. Tak. Tak. Dekat Padang Besar. Dekat Padang Besar. Kat Perlis ni, kalau nak beli barang-barang yang orang kata rare lah, yang best lah, ada repek-repek ke apa kat Padang Besar. Rasanya semua tahu kan tu. Nak makan sedap kan tu. Ni tak boleh makan banyak-banyak tau. Begini. Tapi ni sedap lah. Dia macam ketagih kot sebenarnya. Kau makan tiga tadi. Masa datang sekolah tu. Dah ikut lah. Tadi kan kau makan tiga. Sama lagi. Tak, memang sedap. Tapi yang ni dia di packing kan. Maksudnya mesti dia banyak. Thailand punya kot ya. Sebab mungkin ada yang macam minggu. pernah makan yang Thailand punya jeruk yang macam Datuk Ali Syukri buat tu. Jeruk mangga. Yang itu Bonda try makan yang siang punya lah, Thailand punya kan. Kat Padang Besar jual. Tak ada. Manis gula. Kalau yang Datuk Ali Syukri jual tu okey. Kat Thailand. Yang Ali Syukri tu orang kata manis kan. Yang Thailand punya tu lagi manis. Dia orang kata Datuk Ali Syukri beli dekat sana kan. Tak. Dia punya rasa dia memang lain. Datuk Ali Syukri punya lagi best. Dia bukan je beli kat Thailand tu. Sebab Thailand ni memang gula. Datuk Ali makan lagi dah. Dah, last. Cukup. Sebab yang ini memang daripada Thailand ni. Ini kan bentuk gajah. Nak tengok. Kalau betulnya daripada Thailand, ni sedap. Nak tengok bentuk gajah dia. Gajah ni dia pakai topi petani dia orang. Di bawah ni gajah, simbol gajah. Nampak tak? Nak. Yang ni sedap. Boleh try. Tapi kan nak tu kan. Dia jadi ketagi beli tu, dia bukan ketagi lah. Maksudnya orang tu bagi rasa. Bila dia bagi rasa tu, sedap lah. Dia bagi rasa juga yang mangga jeruk macam Datuk Ali Syukri tu. Tapi tak ada pergi. Dia manis. Sama manis tak? Minum lah. Okay lah. Pakai itu sajalah. Thanks for watching. Bye. Assalamualaikum.